Assalamualaikum, saya Marisa. Saya Amna, pengacara kru studio TV PSS MyLB Channel saluran informasi anda. Pada 6 November 2025, sekolah kami telah mengadakan majlis Khatam Al-Quran tahun 6 bertempat di Dewan Luqman Al-Hakim. Seramai 71 orang murid tahun 6 berjaya mengkhatamkan Al-Quran pada tahun ini. Mari kita saksikan liputan yang kami sediakan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertamanya mari bersama mengucapkan kesyukuran ke hadrat Allah Taala pada hari ini kita dapat mengadakan majlis khatam Al-Quran peringkat sekolah Binjai tahun 2025 ini untuk murid-murid tahun 6 lah. Jadi saya mewakili pejabat pendidikan daerah Kemaman mengucapkan sabah dan tahniah kepada semua warga SK Binjai kerana dapat mengadakan program pada hari ini. Kita mengharapkan juga murid-murid tahun 6 di SK Binjai ini dapat mencapai target daripada ataupun KPI daripada pengarah pendidikan negeri Terengganu Tuan Kamal Al-Yahya Kamsah, iaitu telah menetapkan 98.2% murid seluruh negeri Terengganu dapat membaca Al-Quran, dan saya percaya warga SK Binjai ini dapat merealisasikan asrak pengarah tersebut. Jadi sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada semua warga SK Binjai atas pengajuran majlis khatam pada hari ini. Alhamdulillah, majlis khatam Al-Quran pada hari ini berjalan dengan lancar dan meriah. Semoga di tahun hadapan lebih ramai murid tahun 6 yang berjaya mengkhatamkan Al-Quran. Sekian dahulu daripada saya Marisa. Saya Amna, pengacara kru studio TV PSS MyLB Channel saluran informasi anda.